Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami melalui kursus Morfologi Bahasa Melayu PMMB 3203 akan membentangkan tentang tugasan pentadsiran berterusan kedua. Sepanjang menyiapkan tugasan ini, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami atas bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kumpulan yang telah bekerjasama dengan penuh dedikasi dan komitmen bagi memastikan tugasan ini dapat disiapkan dengan baik. Baiklah, terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Nur Aqilah binti Idris, Khairi Nadia binti Khairi. Seterusnya, saya sendiri ialah Hanifah Iman bin Nur Hishamuddin. Baiklah, melalui pembentangan ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang utama pengenalan, kedua isu kesalahan bahasa daripada pelbagai sumber, iaitu media cetak dan juga media elektronik, dan yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat rujukan. Sebelum kita telusuri isi kandungan pembentangan yang akan kumpulan saya bentangkan, terlebih dahulu saya akan huraikan sedikit pengenalan mengenai bidang morfologi dan juga isu pembentukan kata baru dan isu kesalahan bahasa. Pembentukan perkataan baru dalam bahasa Melayu merupakan satu proses dinamik yang bertujuan untuk memperkayakan kosakata selaras dengan perkembangan sains teknologi dan perubahan sosial semasa. Dari sudut morfologi, proses ini lazimnya melibatkan 4 kaedah utama, iaitu pengibuhan, pemajmukan, penggandaan dan pengakroniman. Selain melalui proses peminjaman bahasa asing yang disesuaikan dengan sistem fonologi tempatan. Perkembangan media sosial dan komunikasi digital yang pada masa kini telah mempercepatkan kemunculan neologisme atau istilah baru. Namun, fenomena ini turut membawa cabaran besar terhadap keturunan tata bahasa. Hal ini kerana kepesertaan tersebut seringkali tidak diiringi dengan pemahaman mendalam terhadap hukum pembentukan kata yang betul, sekaligus menyumbangkan kepada isu pencemaran bahasa dalam kalangan masyarakat. Isu kesalahan kata dari sudut morfologi ini sering berlaku apabila pengguna bahasa gagal mengaplikasikan rumus tata bahasa yang tepat, terutamanya dalam aspek penggunaan imbuhan dan hukum DM, iaitu diterangkan dan menerangkan. Antara kesalahan kerap dikesan termasuklah penggunaan imbuhan men yang tidak tepat pada dasar tertentu, kesalahan pembentukan kata majmuk yang sepatutnya tidak terpisah, serta kekeliruan dalam fungsi kata ganda. Selain itu, pengaruh dialek dan bahasa selangan dalam penulisan rasmi turut menguruhkan lagi struktur morfologi sesuatu perkataan. Kegagalan menangani isu kesalahan kata ini bukan sahaja menjejaskan keindahan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, malah boleh mengakibatkan kegaburan makna dalam penyampaian maklumat secara formal. Baiklah, kita akan mengkaji pula isu kesalahan bahasa daripada pelbagai sumber. Yang pertama iaitu media cetak, dan kesalahan yang pertama ialah kuih tiaw, iaitu kesalahan kesalahan ejaan lazim yang orang lakukan, dan kesalahan ejaannya ialah KUEYTIAU. Itu ejaan yang salah. Kalau ejaan yang betul pula ialah KUETIAU, kerana perkataan ini merupakan kata pinjaman daripada bahasa Cina, iaitu menurut sistem ejaan rumi bahasa Melayu, ejaan yang selaras bagi kata pinjaman haruslah mengikut kamus rasmi untuk mengelakkan kekeliruan fonetik. Salah satu cara pembentukan kata bahasa Melayu adalah melalui penyerapan kata pinjaman, iaitu pada perkataan ini, iaitu kuih tiaw, berasal dari perkataan Cina melalui proses penyerapan kata pinjaman, iaitu kata pinjaman ini dia dibuat mengikut rumus yang ada dalam tata bahasa Melayu dan menjadi pedoman ejaan dan sebutan ejaan bahasa Melayu. Penyerapan kata asing ke dalam bahasa Melayu ini sama ada mengambil keseluruhan bentuk kata atau dengan penyesuaian ejaan dan sebutan. Huruf dilafazkan menurut bunyinya dalam bahasa Melayu. Okey, antara analisis mengapa ramai yang membuat kesalahan berulang ejaan kuih tiaw ni ialah terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan kesalahan ejaan untuk sesuatu perkataan. Kesalahan ejaan pada perkataan kuih tiaw ini lazimnya kerana pengeja ataupun kebiasaannya penjual cenderung mengeja perkataan tersebut mengikut sebutan yang lazim didengar dan digunakan dalam kehidupan seharian. Sepatutnya mereka ni merujuk kamus dahulu untuk jadikan panduan sebagai rujukan bagi memastikan sesuatu perkataan yang digunakan adalah betul. Jadi ejaan yang betul untuk kuih tiaw ialah KUETIAU, kuih tiaw. Yang kedua pula, melalui dapatan hasil pencarian saya, perkataan yang sering disalah ejaan ialah perkataan biryani, iaitu nasi biryani. Dan
Di sini kesalahan ejaannya ialah BRIYANI, Biryani. Manakala ejaan yang betul ialah Biryani, iaitu ejaannya ialah BERIANI. Dan penerangan saya ialah mengenai analisis ini ialah kesalahan ini berpunca daripada kecenderungan mengeja mengikut sebutan asal, iaitu berdasarkan bahasa pinjaman. Dalam bahasa Melayu, ejaan yang diterima secara rasmi ialah Biryani, iaitu BERIANI. Ketekalan ejaan mengikut pangkalan data Dewan Bahasa dan Pustaka DBP adalah penting dalam penulisan media cetak. Baiklah, seperti saya katakan tadi, Biryani berasal dari perkataan pinjaman, iaitu kata ini berasal dari bahasa Parsi, iaitu Brian, yang kemudiannya dipinjam ke dalam bahasa Hindi, itu sebagai Biryani. Dan antara sebab kenapa perkataan Biryani sering disalah eja ataupun salah ejaan adalah kerana visual pada papan tanda premis pemakanan atau makanan, kerana faktor persekitaran memainkan peranan yang besar. Sebab kebanyakan gerai restoran ataupun gerai, terutamanya restoran mamak atau nasi kandar, mereka sering menggunakan ejaan yang salah, iaitu BRIYANI atau BRIANI pada menu dan papan mereka. Apabila pada pendapat saya, apabila mata kita ni kerap melihat ejaan yang salah secara berulang, otak cenderung menerima sebagai ejaan yang betul. Dan disebabkan itulah perkataan berian ini sering salah eja ataupun salah ejaan kerana ramai orang tidak merujuk kepada kamus dewan bahasa besar, kamus dewan, tetapi lebih bergantung kepada ataupun lebih terbiasa dengan ejaan yang sering diamalkan masyarakat lain, iaitu ejaan yang salah mengenai perkataan berian. Yang ketiga pula ialah kesalahan ejaan perkataan murtabak. Dan perkataan yang betul atau ejaan yang betul ialah MARTABAK, martabak. Dan analisisnya ialah seringkali masyarakat terbiasa dengan ejaan murtabak dari sudut morfologi ejaan baku. Perkataan yang tepat untuk ejaan martabak ialah martabak, iaitu MARTABAK. Penggunaan vokal A pada suku kata pertama adalah ejaan yang disahkan dalam kamus dewan. Dan walaupun penggunaan murtabak sangat mudah dalam masyarakat, ejaan baku yang diterima dalam bahasa Melayu adalah dengan huruf A pada suku kata pertama, iaitu MARTABAK, martabak. Dan antara sebab mengapa perkataan martabak ni sering salah ejaan ialah kerana masyarakat ataupun penjual peniaga sering terbiasa dengan kesalahan ejaan yang sering dilakukan tanpa merujuk panduan, iaitu kamus dewan. Seterusnya ialah kesalahan ejaan, iaitu cita rasa. Cita dan rasa ini dieja secara rapat, dan kebetulannya ialah cita rasa, iaitu perkataan cita dan rasa ni dieja jauh. Dan melalui analisis ini, perkataan ini merupakan kesalahan pembentukan kata majmuk, kerana perkataan cita rasa ini bukanlah kata majmuk mantap. Maka dari segi morfologi, perkataan cita rasa ini mestilah dieja secara terpisah, iaitu dua perkataan, iaitu cita dan rasa. Ada jarak antara dua perkataan tersebut. Kegagalan menjarakkan perkataan ini merupakan kesalahan morfologi yang kerap berlaku dalam kehidupan seharian ataupun dalam kalangan masyarakat. Kebiasaannya penjual atau peniaga lah. Kesalahan ejaan seterusnya pula ialah berdasarkan gambar ialah kesalahan ejaan resepi, iaitu ejaan yang salah ialah RESEPI. Manakala ejaan yang betul bagi perkataan resepi ini ialah RESIPI. Kesalahan ejaan ini sering berlaku kerana pengaruh bunyi bahasa Inggeris. Namun mengikut keselarasan vokal dalam bahasa Melayu, ejaan yang betul ialah resipi, iaitu RESIPI dengan vokal I pada suku kata akhir, juga suku kata kedua. Ini merupakan antara kesalahan ejaan yang paling kerap dilakukan oleh pengguna bahasa, iaitu rakyat Malaysia. Dan berdasarkan perkataan ini juga, ejaan yang RESIPI resipi ini juga terkandung dalam kamus dewan. Kesalahan ejaan yang seterusnya ialah ejaan Yong Tau Fu, iaitu ejaan ini disalah eja atau salah ejaan dan dieja, iaitu YONG TAUFOO. Manakala ejaan yang betul pula ialah YONG TAUFU. Kerana berdasarkan analisis saya ialah transliterasi yang betul bagi istilah atau perkataan ini ke dalam bahasa Melayu ialah menggunakan huruf U di akhir perkataan, bukan OO, iaitu ejaan FOO. Ejaan FOO ini adalah pengaruh bahasa Inggeris yang tidak selari dengan sistem bunyi bahasa Melayu. Dan ejaan yang betul bagi perkataan Yong ialah YONG TAUFU. Antara isu kesalahan bahasa daripada media cetak yang saya jumpai ialah seronding.
di mana perkataan serunding merupakan bentuk yang salah, manakala seronding ialah bentuk yang betul dalam bahasa Melayu baku. Kesalahan penggunaan serunding berlaku akibat pengaruh sebutan dalam pertuturan harian yang menukarkan vokal O kepada U. Oleh itu, bentuk yang tepat dan sepatutnya digunakan ialah SE-RONDENG, seronding. Selain itu, saya jumpa kesalahan bahasa yang terdapat dalam kampus kita sendiri, iaitu papan tanda yang menunjukkan dilarang meletak kenderaan di sini. Dari sudut morfologi, D ialah kata sendi nama yang menunjukkan tempat, manakala sini ialah kata arah. Oleh itu, kedua-duanya perlu ditulis secara terpisah. Kesalahan ini berlaku kerana kekeliruan antara sendi nama dengan imbuhan awalan D yang biasanya digabungkan dengan kata kerja. Kesimpulannya, bentuk yang tepat ialah di sini kerana melibatkan kata sendi nama dan juga kata arah, iaitu perlu ditulis secara terpisah. Seterusnya, kesalahan bahasa yang saya jumpa adalah di pasar malam di sebelah gerai kesalahan bahasa sebentar tadi, iaitu frasa confirm sedap ialah penggunaan yang tidak betul, manakala bentuk yang betul dalam bahasa Melayu ialah pasti sedap. Kerana dari sudut morfologi, pasti berfungsi menguatkan maksud, manakala sedap ialah kata adjektif. Kesalahan confirm berlaku kerana pengaruh bahasa Inggeris dalam pertuturan harian manusia. Oleh itu, bentuk yang betul ialah pasti sedap. Ini selaras dengan penggunaan bahasa Melayu standard. Bukan itu sahaja, saya juga jumpa kesalahan bahasa yang lain dalam kampus kita, iaitu papan tanda yang menunjukkan frasa parking pensyarah ialah penggunaan yang tidak baku kerana mencampurkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Bentuk yang betul adalah parkir pensyarah ataupun tempat letak kereta pensyarah, kerana dari sudut morfologi, parkir ialah kata nama yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu, manakala tempat letak kereta ialah frasa nama yang lebih lengkap dan juga formal. Kesalahan ini berlaku akibat pengaruh bahasa Inggeris dalam penggunaan harian kita, maka pembetulan yang tepat haruslah menggunakan bentuk bahasa Melayu yang baku. Bagi kesalahan seterusnya, saya jumpa di dalam rumah saya sendiri, iaitu piala kejohanan bowling yang diadakan di sekolah ayah saya. Frasa kejohanan bowling adalah tidak tepat kerana menggunakan ejaan bahasa Inggeris. Bentuk yang betul dalam bahasa Melayu standard ialah kejohanan bowling, iaitu BOLING. Dari sudut morfologi, bowling ialah kata nama yang merujuk kepada sukan tersebut, manakala kejohanan ialah kata nama terbitan yang menunjukkan acara ataupun pertandingan. Baiklah, kesalahan ini berlaku akibat pengaruh bahasa Inggeris, bowling. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ejaan baku yang betul haruslah ditegaskan bagi mengelakkan penggunaan bahasa Inggeris dalam pertuturan harian. Seterusnya, saya juga menjumpai kesalahan bahasa di dalam buku yang bertajuk Pasak, di mana kesalahan ejaan berlaku kerana ramai pengguna bahasa Melayu menulis perkataan ini secara digabungkan, iaitu uji kaji, yang terpengaruh oleh kebiasaan pertuturan ataupun ejaan tidak formal. Perkataan uji kaji adalah tidak betul, manakala bentuk yang betul ialah uji dan kaji itu dipisahkan. Antara isu kesalahan bahasa daripada sumber media cetak yang saya jumpai ialah antaranya ialah kios. Kesalahan ejaan yang dikenal pasti ialah penggunaan perkataan kios pada papan tanda, sedangkan ejaan yang betul dalam bahasa Melayu ialah kios tanpa menggunakan huruf K. Kesalahan ini berlaku kerana pengaruh bahasa Inggeris yang menggunakan ejaan kios yang menggunakan perkataan K. Dalam sistem ejaan bahasa Melayu yang ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan pinjaman daripada bahasa asing telah disesuaikan dengan sistem fonologi dan ejaan bahasa Melayu. Oleh itu, ejaan kios tanpa menggunakan huruf K digunakan bagi memudahkan sebutan dan menepati pedoman ejaan rumi bahasa Melayu. Selain itu, isu kesalahan bahasa daripada sumber media cetak yang saya jumpai iaitu perkataan pingpong. Kesalahan ejaan berlaku apabila perkataan pingpong dieja secara terpisah. Mengikut sistem ejaan menurut Dewan Bahasa Pustaka 2020, perkataan yang merujuk kepada permainan tersebut perlu dieja sebagai pingpong dalam satu perkataan ataupun didekatkan. Hal ini kerana perkataan tersebut telah diserap sebagai salah satu istilah khusus dalam bahasa Melayu dan dianggap sebagai unit leksikal. Oleh itu, penulisan secara terpisah tidak menepati ejaan yang standard. Seterusnya, isu kesalahan bahasa daripada media cetak yang saya jumpa ialah penggunaan kepada ataupun pada. Kesalahan ini berlaku kerana penggunaan kata sendi nama yang tidak tepat. Dalam bahasa Melayu, kata sendi nama kepada biasanya digunakan untuk merujuk kepada sasaran manusia, haiwan ataupun pihak yang menerima sesuatu. Menurut Awang 2015, kata sendi nama pada digunakan untuk merujuk kepada keadaan, masa, tempat ataupun perkara abstrak. Perkataan perubahan merupakan konsep abstrak, bukan penerimaan tindakan. Oleh itu, penggunaan yang tepat ialah pada perubahan kerana ia merujuk kepada keadaan ataupun situasi yang sedang berlaku.
Seterusnya, kesalahan bahasa yang saya jumpa ialah penggunaan perkataan tahajud. Kesalahan ejaan tahajud yang menggandakan huruf J berlaku kerana penggunaan bentuk ejaan yang tidak mengikut sistem ejaan baku bahasa Melayu. Perkataan yang betul ialah tahajud yang tidak menggunakan penggandaan huruf J, iaitu kata pinjaman daripada bahasa Arab yang merujuk kepada solat sunat yang dilakukan pada waktu malam selepas tidur. Huruf berganda J yang telah terdapat dalam ejaan Arab ataupun Inggeris tidak digunakan dalam bentuk baku bahasa Melayu. Kesalahan ejaan seperti tahajud yang menggunakan penggandaan huruf J biasanya berlaku akibat pengaruh ejaan asal bahasa Arab ataupun transliterasi bahasa Inggeris. Kesalahan yang seterusnya ialah perkataan istighfar. Kesalahan ejaan istighfar yang menggunakan huruf Q berlaku kerana kekeliruan dalam penggunaan menulis perkataan pinjaman daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Perkataan istighfar berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud memohon keampunan kepada Allah. Dalam sistem ejaan bahasa Melayu, huruf Arab wa diwakili oleh gabungan huruf GH, maka ejaan yang tepat ialah istighfar yang menggunakan perkataan GH, huruf GH. Menurut Yusuf dan Adnan 2008, pengaruh bahasa Arab dalam bahasa Melayu, banyak istilah agama telah diserap terus daripada bahasa Arab dan perlu mengekalkan bentuk ejaan yang hampir dengan sebutan asal supaya makna dan istilah tidak berubah. Seterusnya ialah isu kesalahan bahasa, iaitu perkataan sate. Dalam bahasa Melayu, ejaan yang betul bagi makanan yang terkenal ini ialah sate tanpa menggunakan huruf Y. Manakala ejaan sate yang menggunakan huruf Y adalah pinjaman daripada bahasa Inggeris dan tidak dianggap standard dalam penulisan rasmi. Bentuk sate, iaitu menggunakan huruf I pada akhir perkataan, diiktiraf dalam Kamus Dewan dan digunakan dalam penulisan rasmi kerana mengikuti sebutan tempatan serta standard bahasa Melayu. Walaupun bentuk sate yang menggunakan perkataan Y di hujung perkataan sering ditemukan dalam menu restoran dan media antarabangsa, ia bukan pilihan rasmi dalam konteks akademik ataupun rasmi. Menurut Ahmad dan Hassan 2020, menunjukkan bahawa peminjaman kata daripada bahasa Inggeris wujud dalam banyak istilah makanan di Malaysia, tetapi ejaan tempatan seperti sate yang menggunakan huruf I pada akhir perkataan masih perlu digunakan untuk penulisan formal. Oleh itu, penggunaan sate iaitu I di akhir perkataan adalah tepat dan selaras dengan tata bahasa serta standard ejaan bahasa Melayu. Seterusnya, kita beralih pula kepada isu kesalahan bahasa daripada pelbagai sumber, iaitu kategori media elektronik. Dan hasil dapatan saya mencari melalui jurnal. Dan antara jurnal tersebut yang saya jumpa yang pertama ialah jurnal tentang makanan. Itu melalui jurnal ini, terdapat banyak kesalahan yang saya jumpa, namun kesalahan yang saya utamakan di sini ialah kesalahan ejaan makan makanan. Kesalahan ejaan makan makanan. Manakala ejaan yang betul bagi kesalahan ejaan makan makanan ini ialah pentulannya ialah makanan-makanan. Kerana berdasarkan analisis yang saya telah buat, makanan ialah kata nama yang terbit dan daripada kata dasar makan yang melalui proses penimbuhan akhiran iaitu AMN. Mengikut hukum tata bahasa Melayu, untuk menggandakan kata nama terbitan yang membawa maksud seluruh perkataan tersebut, termasuk imbuhan, mestilah digandakan secara penuh. Penggandaan hanya pada kata dasar makan makanan adalah salah dari segi morfologi dan sepatutnya jika hendak menggandakan perkataan tersebut ialah makanan. Baiklah, seterusnya jurnal yang kedua, kesalahan yang saya jumpa ialah penggunaan perkataan di mana, iaitu pada ayat perayaan rakyat membuka peluang untuk pertukaran budaya. Ia merupakan tempat di mana penonton atau pengunjung boleh merasa bebas untuk mengenali dengan lebih meriah. Berdasarkan ayat di sini, kesalahan ejaan yang terdapat adalah penggunaan perkataan di mana. Kesalahan ejaan tempat di mana penonton, manakala pembetulannya ialah tempat penonton sahaja, kerana dalam tata bahasa Melayu, di mana itu perkataan di mana berfungsi sebagai kata tanya untuk menandakan tempat dan tidak boleh digunakan sebagai kata hubung panjangan relatif. Penggunaan di mana di tengah ayat untuk menghubungkan dua kausal dianggap sebagai pengaruh bahasa asing. Selain itu, di sebagai kata seni nama mestilah dia terpisah daripada kata nama mana. Perkataan di dan juga mana ni mestilah dia terpisah. Namun dalam jurnal ini, perkataan di mana dia saja dapat. Melalui ejaan pun kita dah tahu, melalui ejaannya yang salah dan penggunaannya pun dalam teks juga salah. Jadi
ejaan ataupun penggunaan perkataan untuk kita betulkan dalam teks ni ialah tempat penonton. Perkataan di mana itu sepatutnya tidak ada. Terusnya, kita beralih pula kepada jurnal yang ketiga. Antara kesalahan ejaan yang saya jumpa ialah kesalahan ejaan perlulah, iaitu perkataan perlu dan juga partikular dieja secara terpisah. Ejaan yang betul ialah perlulah dieja secara rapat. Berdasarkan analisis yang saya buat, perkataan perlulah ditulis secara terpisah dalam teks ini. Mengikut aturan ejaan yang betul dalam bahasa Melayu, partikel ataupun perkataan yang ingin digabungkan dengan partikel seperti lah, kah dan tah mestilah ditulis rapat ataupun bercantum dengan perkataan yang mendahulunya. Iaitu, berdasarkan teks ini, ejaan yang sepatutnya dibetulkan ialah perlulah, iaitu dieja secara rapat. Seterusnya, berdasarkan jurnal yang keempat, kesalahan ejaan yang saya jumpa ataupun kesalahan penggunaan unsur morfologi yang saya jumpa ialah kesalahan ejaan di dalam, iaitu kesalahan ejaan dalam ni dieja secara rapat dan pembetulannya ialah perkataan di dan juga dalam dieja secara terpisah. Berdasarkan analisis yang saya dapat buat dalam teks melalui image jurnal ini, perkataan di dalam ditulis secara bercantum atau cantuman. Mengikut hukum tata bahasa, kata seni nama di yang menunjukkan tempat atau arah, walaupun dalam konsep abstrak seperti kerangka konsep, mestilah ditulis secara terpisah daripada kata nama yang mengikutinya. Kegagalan untuk memisahkan kata seni ini merupakan kesalahan ejaan yang kerap berlaku dalam penulisan formal. Jadi apa yang saya dapat simpulkan ialah perkataan di dalam ini sepatutnya dieja secara terpisah. Baiklah, untuk jurnal yang kelima, kesalahan ejaan yang saya jumpa ialah berdasarkan teks, kesan daripada ini, kebanyakan hutan telah ditebang dan diratakan demi untuk membina lebih. Kesalahan yang terdapat ialah, kesalahan morfologi yang terdapat ialah kesalahan demi untuk membina. Sepatutnya untuk membetulkan ayat ini hanya boleh memilih dua sahaja, iaitu sama ada demi membina ataupun untuk membina. Kerana berdasarkan analisis yang saya buat, dalam teks terdapat frasa demi untuk membina. Penggunaan dua kata seni nama yang membawa fungsi yang hampir sama secara berturut-turut dianggap mewah dalam tata bahasa Melayu, kerana kata demi sudah membawa maksud tujuan. Begitu juga dengan untuk membawa maksud tujuan. Oleh itu, hanya satu kata sahaja antara perkataan demi dan juga untuk yang diperlukan dan digunakan untuk mengelakkan kelewahan. Menurut Abdul Aziz juga, menurut Siti Hajar Abdul Aziz, penggunaan kata seni nama yang bertindan dalam satu frasa seni nama perlu dielakkan bagi memastikan kejelasan subjek dan predikat dalam struktur ayat formal. Antara isu kesalahan bahasa yang saya jumpai dalam media elektronik ialah perkataan takwa di dalam poster. Ejaan takwa dan takwa merujuk konsep yang sama, iaitu ketakwaan dan kesedaran kepada perintah Allah. Walau bagaimanapun, bentuk baku dalam bahasa Melayu ialah takwa tanpa menggunakan huruf Q, iaitu menggunakan huruf K, manakala takwa yang menggunakan huruf Q merupakan bentuk transliterasi langsung dari huruf Arab. Dalam penulisan akademik ataupun rasmi, penggunaan takwa yang menggunakan huruf K adalah digalakkan kerana menempati ejaan Melayu standard, manakala takwa yang menggunakan huruf Q lebih kerap digunakan dalam konteks rujukan Islam yang mengekalkan keaslian istilah Arab. Oleh itu, dalam konteks pengajaran, penulisan ataupun pembentangan, takwa yang menggunakan huruf K ialah pilihan yang tepat bagi bahasa Melayu. Selain itu, isu kesalahan bahasa daripada media elektronik, iaitu poster yang saya jumpai ialah perkataan Ramadan. Perbezaan ejaan seperti Ramadan sering berlaku kerana variasi transliterasi daripada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, sebutannya ialah Ramadan yang menggunakan huruf DH dengan huruf alif dan nun yang lebih dekat dialih bahasakan kepada Ramadan tanpa huruf D dan H dalam standard moden. Kebanyakan rujukan akademik dan penerbitan moden, termasuk kamus dan penerbitan Islam kontemporari, menggunakan Ramadan tanpa huruf D dengan H kerana ia mencerminkan transliterasi yang lebih tepat dan konsisten antarabangsa. Menurut Rahman 2012, ejaan Ramadan iaitu menggunakan huruf DH lebih banyak ditemui dalam konteks tradisi Melayu lama, tetapi kini kurang digalakkan dalam penulisan rasmi kerana boleh mengelirukan dalam standard penulisan antarabangsa dan akademik. Seterusnya ialah isu kesalahan bahasa daripada sumber media elektronik yang saya jumpai ialah perkataan sunnah. Ejaan rasmi yang diiktiraf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk perkataan Arab yang merujuk kepada cara hidup, contoh ataupun tradisi Nabi Muhammad SAW ialah sunnah, iaitu tanpa penggandaan huruf N dan bukan sunnah yang menggandakan huruf N. Ini kerana dalam Kamus Dewan dan Kamus Bahasa Melayu,
perkataan sunnah yang menggandakan huruf N dianggap sebagai bentuk lama ataupun variasi ejaan yang lama. Tetapi ejaan yang tepat ialah perkataan sunnah yang tidak menggandakan huruf N. Seterusnya ialah isu kesalahan bahasa daripada sumber media elektronik. Ejaan yang betul bagi istilah bid'ah dalam tulisan Melayu moden ialah bid'ah tanpa tanda petik tunggal. Ini kerana penggunaan tanda petik tunggal seperti dalam perkataan bid'ah adalah cara transliterasi Arab ke tulisan Rumi. Tetapi dalam konteks bahasa Melayu standard, penulisan yang diterima ialah bid'ah tanpa kata petik tunggal, tanpa memisahkan huruf dan dengan tanda khas. Akhir sekali, isu kesalahan bahasa daripada sumber media elektronik yang saya jumpai ialah perkataan kolesterol. Perkataan kolesterol ialah istilah biokimia yang merujuk kepada sejenis lemak ataupun lipid yang terdapat dalam darah dan sel tubuh. Ejaan yang tepat dalam bahasa Melayu ialah kolesterol yang menambahkan huruf I, bukannya kolesterol yang tidak menggunakan huruf I. Ini kerana istilah tersebut berasal daripada perkataan Inggeris iaitu kolesterol yang ditransliterasi dalam bahasa Melayu mengikuti sistem ejaan yang tepat supaya sebutan dan makna kekal dan betul. Baiklah, bagi isu kesalahan bahasa yang terdapat di media elektronik, saya menjumpai satu iklan di mana dia menggunakan pencampuran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris seperti nak lok harga raya. Frasa iklan nak lok harga raya sekarang adalah tidak betul kerana mencampurkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu dan menggunakan bentuk pertuturan yang tidak formal. Frasa harga raya sekarang merujuk kepada kata nama dan penunjuk waktu. Pembetulan sesuai ialah tetapkan harga raya sekarang selaras dengan prinsip penggunaan bahasa Melayu baku seperti yang digariskan oleh DBP. Seterusnya adalah kesalahan bahasa dalam poster di media sosial di mana penggunaan dessert premium adalah salah dalam bahasa Melayu kerana dari sudut morfologi, pencuci mulut ialah kata nama yang merujuk kepada hidangan manis yang dimakan selepas hidangan utama, manakala premium berfungsi sebagai kata adjektif untuk menunjukkan kualiti tinggi. Oleh itu, kesalahan ini boleh digantikan sebagai pencuci mulut premium. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, penggunaan kata Melayu baku adalah digalakkan untuk menggantikan perkataan asing dalam penulisan rasmi ataupun iklan. Bukan itu sahaja, terdapat kesalahan bahasa di dalam jurnal yang saya baca pada lain hari, iaitu kesalahan di mana pendidikan adalah medium terbaik. Dalam ayat ini, penggunaan ialah adalah lebih tepat kerana berfungsi sebagai kata penghubung untuk persamaan atau definisi antara subjek, pendidikan dan predikat medium terbaik. Jadi, secara baku dan formal, ayat yang tepat ialah pendidikan ialah medium terbaik, bukan pendidikan adalah medium terbaik. Selain itu, isu kesalahan bahasa juga boleh dikesan di dalam jurnal seterusnya, iaitu menggunakan ialah kata kerja terbitan daripada kata dasar guna dengan imbuhan meng dan kan yang menunjukkan tindakan melakukan sesuatu. Kesalahan ejaan seperti menggunakan yang kekurangan G biasanya berlaku akibat kesilapan type atau pengaruh sebutan dalam pertuturan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ejaan yang tepat ialah MENG meng, GU gu, NA na, KAN kan, menggunakan. Akhir sekali, isu kesalahan bahasa juga dapat dijumpai di iklan di mana perkataan sagu hati digabungkan, di mana kesalahan ini berlaku kerana ramai pengguna menulis perkataan ini secara digabungkan, terpengaruh oleh penggunaan harian ataupun papan tanda. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, bentuk yang diiktiraf dan baku ialah sagu hati, di mana perkataan sagu dan perkataan hati haruslah dipisahkan. Kesimpulannya, kesalahan bahasa sebenarnya sering berlaku dalam kehidupan seharian kita, sama ada pada kain rentang pasar malam, artikel, jurnal maupun pada label barang-barang kecil di sekeliling kita. Perkara ini menunjukkan bahawa penggunaan bahasa yang betul masih kurang diberi perhatian oleh masyarakat. Oleh itu, sebagai pengguna bahasa, kita perlu lebih peka dan bertanggungjawab dalam memastikan bahasa digunakan dengan tepat dan juga betul. Melalui portfolio ini, diharapkan kesedaran tentang kepentingan penggunaan bahasa yang betul dapat dipupuk supaya martabat bahasa terpelihara dalam pelbagai situasi komunikasi harian kita. Ini pula merupakan hasil rujukan, iaitu saudara rujukan yang tanpa pilih sepanjang melaksanakan tugas kedua, iaitu analisis kesalahan bahasa. Sekian itu sahaja dari kemudian kami mengenai pembentangan isu kesalahan bahasa, pembentukan dan juga analisis, iaitu tugasan PB2 kepada kami. Sekian, terima kasih.